Alright, semalam dah sampai 2 pasang kasut. Hari ni dah sampai lagi satu pasang kasut customer yang order aku daripada Japan. This is Mizuno Morelia DNA Japan. Kasut yang paling banyak lah orang tanya aku. Mizuno DNA ada? Mizuno DNA ada lagi tak? Jawapannya dah tak ada dah. Yang ada pun saiz sekecil-kecil alam ataupun sebesar-besar giant je. Ini pun saiz 6 UK. Semalam saiz 5.5 UK. So memang famous kasut ni. Itulah waktu awal-awal keluar tu tak ada orang nak beli. Bila dah habis tu barulah orang nak mencari. Tapi bila dah rare macam ni, harga pun naik lah. This is fully kangaroo leather. Aku sendiri ada kasut ni and sangat lembut. Premium leather, premium kangaroo leather, nampak tu kedut-kedut tu. So Mizuno Morelia ni memang famous for the K leather lah. Lagi-lagi yang special edition macam DNA ni memang berbaloi gila beli sebab dah takkan keluar lagi yang macam ni. Biasanya DNA kalau ikut last time keluar 2021, dan tahun 2025 keluar lagi satu ni. So next one apa? 2029 ke DNA? So DNA ni actually atas dia ialah Morelia punya upper, bawah dia ialah apa tu, Neo 4 punya tapak. Nampak tu, Neo 4 punya tapak. So dia gabungkan, dia mash up lah. Sebab tu lah dia special. Sebab Morelia 2 yang biasa, tapak dia lain. Tapak dia macam very classic looking lah. Plus this one pun made in Japan. Nampak tu, made in Japan. Itu yang special. Ini yang orang nak sangat ni kan. Jangan tanya aku dah. Memang tak ada dah. Memang habis. Hari tu aku buka order, habis dah. So hopefully customer ni happy lah. Tapi kalau keluar lagi kan, korang nak ke? Warna pun cantik.